Okay, hai. Hari ni saya nak pasang worktop. So worktop ni I beli daripada IKEA. Nama worktop ni Saljan. So ada 8 kaki, ada 6 kaki. Lepas tu cara saya nak pasang, saya pakai batu ringan. Saya ada 12 biji batu ringan. Saya nak pasang dekat kawasan sini. So saya dapat satu table top lah. Saya nak buang sinki ni. Lepas tu saya nak ikat batu kat sini lah. So ikat batu ni saya rasa dengan cara yang senang saya buat. Saya pergi kedai hardware, saya beli rod panjang macam ni, saya potong macam ni. Lepas tu kita buat lubang dekat tengah-tengah sini supaya besi ni boleh masuk dalam macam ni. And then macam ni lah bawah ni, macam kita boleh sediakan tempat kita nak pacak. Kita kena buat lubang dekat dinding pakai drill macam ni. Kita masukkan dalam. Lepas tu bila kita simen, dia kukuh lah, dia tak goyang ke atau apa. So kena buat lah, macam semua tempat ni kena buat. So ni part 1 saya nak buat dulu. Lepas tu of course bila kita buat kerja ni, I first time buat, tak ada experience, cuba nak try. Tapi first time masa saya buat, saya ukur betul-betul. Lepas tu saya pakai float ni, letak tengah-tengah. Tengok dia punya float tu tengah-tengah, so tak lari. Lepas tu apa lagi, beli pensel macam ni. Kita buat garisan. Kita buat garisan, nampak macam ni lah garisan kan, macam acuan lah kita buat. So kita kena tebuk lubang kat sini supaya nanti simen dia lekat lah. So semua tempat ni kita kena buat. So ni part 1, benda-benda yang sebelum lah nak buat. Ada drill, ada pensel ni, ada batang rod. Make sure mata drill pun sama dengan batang rod. Kalau tidak, kalau lubang tu terlalu besar, nanti rod tu bergoyang sebab simen tak boleh masuk dalam lubang tu kan. Lepas itu ada simen gam RM16 saya beli dekat hardware. Yang ni perlulah untuk sapu simen kan. Lepas tu bakul ni untuk pancur simen. So first step, dah susun batu ringan ni. Okay, info batu ringan ni satu biji dekat RM4 ataupun RM3.50 lah. Kalau beli banyak dapat RM3.50 lah. Tapi kalau beli macam kes saya 12 biji saja, jadi dia jual dekat RM4, RM5 macam tu. Beli aje lah, tak sampai RM60 pun. So bila dah buat macam tu, kita dapat satu base macam ni. Jadi 3 base cukup lah untuk tahan yang 8 feet punya table. Saya dah ukur dah, dia 97 inci kot, cm inci tak tahu, tapi dia lebih kurang macam tu. Jadi sekarang first step saya nak buat lorong untuk letak rod macam ni. Lepas tu buat hole kat sana, susun semua dah set. Lepas tu tebuk lubang dekat dinding tu, nak kasihkan dia rough sikit. Lepas tu baru pancur simen, letak. Gam simen ni dia ambil masa macam 10 minit dah terus kering. So nanti saya ulang balik lah, saya bagi update. Okay, jadi sekarang saya dah tebuk lubang dekat acuan yang saya buat macam ni. Dan rod pun dah setting macam ni. Lepas tu dekat lantai pun dah tebuk lubang, kasar sikit. Simen gam pun dah pancur. So sekarang saya nak pasang. Okay, sekarang dah lengkap. Batu 4 biji. Dia batu tinggi dia kan, dia macam 200 mm dengan 600 mm, macam 2 kaki kali 1 kaki lah lebih kurang. Saya rasa tak sampai 1 kaki lah. Dia macam, tengok macam ni kan. So setiap bahagian ada 4 batu ringan. Hampir kering, dah kukuh. So tinggal bila dah kering, tinggal sehari 2 hari. Mungkin lepas tu continue datang balik, baru letak table Saljan daripada IKEA. Table ni table laminate. Masa beli ni dia table laminate. Masa saya beli ni time Disember 5, dia ada offer. 8 kaki ni saya dapat dalam 340. Table worktop lah dia panggil. So saya dapat dalam 340. Tapi harga asal sebenarnya
dekat 600, 590 lebih kurang macam tu lah. Tapi pas masa promotion dapat harga ni lah. So I pun grab opportunity. Ini washer dia, RM20 aja diorang jual. Ni kena letak dekat dinding lah. Ni nanti masa saya pasang saya tunjuk. So dah siap. Pipe lama pun dah cabut. Dia nampak macam ni lah. Nanti bila letak table kat atas sini, kena buat lubang untuk letak sinki. Dan boleh tanam benda ni lah kat atas. Okay, so sampai sekarang ini saja saya nak tunjuk. Alright. Hai. Okay, hai. Hari ni hari kedua. Okay, selepas malam ikat batu ringan, nampak dia kukuh lah. Dia memang kukuh lah. Nampak macam ni kan. So I check balik dia punya float. Memang okay. Okay semua. Tengah-tengah sikit lari tak apalah. Pun tengah-tengah. Lepas tu letak. Tengok dia lurus ke tidak. Pun okey. Check yang ni. Pun okey. Tengah-tengah. Last sekali check tadi, pasti dia tengah-tengah lah. Okey. Cun. So dah check semua okey. Sekarang tapi belum siap lagi lah, sebab yang ni outer layer walaupun dia licin macam ni, bukan licin lah, dia macam kasar juga, tapi tak macam batu lah, dia petak-petak kan. So ada beberapa cadangan daripada kawan lah. Mungkin buat macam lukisan lah, macam letak macam masking tape, silang-silang macam ni, lurus macam ni, horizontal dengan vertical. Lepas tu cat merah. So dia akan nampak macam ada macam batu-bata lah. So planning macam tu lah, nak guna warna batu. Sama juga dekat depan sini. Dalam ni semua, buat kerja dalam ni semua habis. Mula-mula cat putih, lepas tu baru buat kerja yang cat macam batu tu. Nanti saya akan tunjuk lah macam mana saya buat. Bila dah buat, atas ni dah bersih sikit, baru table boleh naik. Tapi hari ni saya nak letak meja IKEA Saljan ni, nak letak dulu tengok macam mana dia punya okey ke tak okey. Pasti okey lah. Nak letak dulu tengok lah macam mana. Kalau okey baru turun pada kerja nak cat benda ni. Tapi dulu saya ada planning nak letak macam fluted panel. Beli fluted panel ataupun PVC ceiling kan, murah saja. Beli 3 panel, lekat kat sini, potong dan lekat kat sini. So dia nampak macam satu design kayu walaupun dia PVC. Kat sini pun kita boleh potong satu biji letak kat sini. So bahagian ni semua dalam dia cover lah, macam tu. So tu satu planning lah saya ada. Okay, sekarang dah pindah table naik atas sini, temporary. Nak tengok dia punya level dia macam mana. So barang ni diorang kata kena pasang dekat tepi sini lah. Kena pasang dekat tepi sini supaya nanti kalau ada air ke apa-apa dia akan tendang balik. Macam tu lah lebih kurang kan. Lagipun dia ada bagi benda ni, sebab bila kita dah pasang benda ni baru kita boleh macam selipkan daripada belakang. Kan dia ada macam benda ni kan, boleh masukkan. Tapi sekarang saya tak tahu yang ni kena buat kat dinding ke atau meja, ataupun terbalikkan buat kat meja. Kalau rasa mungkin kat dinding kot. So I kena pergi balik IKEA tanya dia orang macam mana. Tak rushing lah, tapi dah tahu. Sekarang table ni pun dah setting macam ni. Tengok ada extra space kat sini. Lepas tu kat luar sini pun ada macam tempat kan, kita boleh letak untuk sliding door. Itu pun custom made, nanti saya akan buat sendiri. Selepas letak ni, nak check. Float pun dia tengah-tengah. Okay, float pun di tengah-tengah. Janji tak lari lah. Tapi macam mana buat pun kan, saya tengok dia boleh masih goyang. Jadi saya tengok dekat sini ada gap.
So masa pasang table ni saya rasa kena apa, letak silikon sikit supaya dia ada macam efek getah lah. Jadi tiga batu ni kena buat macam dua layer apa, silikon tu. Lepas tu baru letak table ni, baru dia macam tak rasa gegar-gegar lah. Tapi padahal okey saja, boleh terus guna. So the next project, kena potong lubang kat sini untuk letak sink, built-in sink dalam. Bukan built-in kot, bukan sink on top lah. Buka lubang, ikut dia punya ukuran, kena gergaji. Itu pun kita kena buat lah. So barang tu pun saya dah ada. Ni pun hari tu saya beli dekat Shopee. Yang ni pasang dekat pantry, macam ni. Kita keluarkan semua ni, benda ni masuk dalam. So dia ada macam mata gergaji lah. Kita boleh pakai macam ni pun. So yang ni pun set. Sekarang tunggu beli sink. Kena ukur lah, potong kat sini. Tapi table ni kan, barang panas kita tak boleh letak. Kalau letak barang panas macam selepas kita didih air kan, macam kualiti didih air, lepas tu kita letak terus kat sini, mungkin kali ke 10, 20 tak ada hal. Kali ke 30 buat macam ni, dia mesti ada kembang. So benda tu tak boleh buat. Lagipun IKEA dia bagi rasa 10 years ke 25 years warranty untuk tabletop ni. Katakan kita potong, itu dia okey. Tapi katakan tiba-tiba masih guna kan, benda ni kembang, you're going claim kata you punya table tak bagus, dia punya specialist akan datang, dia akan tahu you letak barang panas pasal tu dia kembung ke, atau dia memang kembung secara semula jadi macam tiba-tiba dia kembung. Kalau fall on IKEA, dia akan replace one to one. Itu dia orang punya promise lah. Tapi padahal pun ni saya beli time offer RM340. Jadi saya rasa okey lah. Kalau rosak pun boleh cabut, buang, letak baru. Sebab dia punya base dah ada, batu tu dah ikat. Jadi tak ada hal dia. Just boleh beli baru, letak lah. So saya akan update lah masa saya buat lagi kerja lebih lanjut. Nanti saya akan update apa-apa yang saya buat, nanti saya beritahu.